TVET ni bukan pilihan kedua. Ia adalah pilihan utama dah sekarang. Dan ramai track record yang menunjukkan kejayaan dah betul-betul berjaya. Seperti saya sharekan 2 kisah tadi. Dan ada satu lagi kisah lah saya nak cerita. Seorang ni dia anak nelayan. Dan anak nelayan perempuan. Tetapi setelah dia masuk TVET, dia buat kimpalan bawah air. Alhamdulillah sekarang ni dia punya gaji belas-belas ribu. Kimpalan bawah air? Kimpalan bawah air dan perempuan. So kalau kita nak kata stigma TVET tu adalah pilihan kedua, kita kata nak perempuan tak boleh buat kimpalan, semua tu tak betul. Tak betul. Track record tu ada. Jadi jangan takut dan jangan rasa rendah diri. Kerana TVET ni sebenarnya adalah platform yang telah menyediakan pekerjaan, dan apa pekerjaan industri perlukan itu kita sediakan. Menyesal. Kalaulah masa tu boleh putar balik, saya mula-mula nak cuba-cuba je. Tapi semua benda saya hilang. Saya dah cuba dah nak berhenti. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Halo hai, kita bertemu semula dalam Kita Bincang Podcast, satu inisiatif yang dibawakan kepada anda oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara, yang mana dalam kita punya podcast ni kita akan bawakan anda tetamu-tetamu yang nak berkongsi dengan kita ilmu, pengetahuan, benda-benda yang kita tak tahu dan juga berkenaan dengan belia kita. Dan hari ni kita ucapkan selamat datang kepada Tengku Ahmad Mujahid bin Tengku Mahmud. Oh, kerabat dia raja ke? Takut lagi nak cakap. Jadi merupakan seorang exco kebangsaan Persekutuan Pusat Bertaulah JPK Malaysia, FIMAC. Betul. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, sebelum pelbagai soalan ni, boleh tak ceritakan sikit FIMAC ni sebenarnya apa dia ni? Boleh. Okey, terima kasih Brother John. Okey. Alright, FIMAC ni adalah persekutuan gabungan pusat-pusat bertauliah, atau lebih mudah faham, kolej-kolej kemahiran lah. Jadi ada kolej-kolej kemahiran swasta ni digabung seramai sebanyak 400 buah unit kolej kemahiran di seluruh Malaysia di bawah FIMAC. Jadi FIMAC ni adalah badan pengantara untuk kerajaan lah. Okey, so makna kata kita dah tahu dah FIMAC ni merupakan satu badan perantara untuk kerajaan. Dan yang paling best sekali topik kita hari ni. Topik kita hari ni, kita akan membincangkan tentang TVET bukan pilihan kedua. Jadi saya sendirilah, bukan kita, saya sendiri ni selalu dengar TVET. Sebab di zaman saya bersekolah dulu, TVET ni belum ada. Lepas pada saya habis sekolah tu baru dengar TVET ni. Tapi kita ramai orang ni tak betul-betul clear, tak berapa betul-betul pasti. Sebenarnya TVET ni apa? Boleh tak Tuan share sikit dengan kita? Okey, baik. TVET ni sebenarnya Tuan mudah nak faham lah. Bahasa panjang dia Technical Education Vocational and Training. Okey, tapi bahasa ringkas dia bahasa ringkas dia adalah segala education yang melalui kemahiran. Melalui kemahiran yang digunakan oleh hands-on lah. So makna kata satu masa dulu kita ada sekolah teknik dengan sekolah vocational. Betul. So dia lebih kepada vocational. Betul. So makna kata yang kita duduk tengok kawan-kawan kita duduk repair motor, duduk repair aircon semua ni, yang tu lah TVET tu. Ya, betul. Menarik. Sebab apa, macam kita tengok sekarang dah makin banyak TVET punya program ni dan juga sekolah-sekolah TVET ni di Malaysia. Mungkin ada orang tak tahu pasal TVET ni. Boleh Tuan cerita sikit tak antara apa perjalanan dalam sekolah TVET ni? Sebab ada dengar cerita sekolah TVET ni dia sekolah ada terus diploma, ada terus tak ambil SPM. Boleh Tuan share sikit? Boleh. Okey, untuk memahami TVET ni lebih cenderung ke
di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. Di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sekarang ni dia dah combine dengan MQA, dipanggil Malaysian MQF lah, Malaysian Qualification Framework. Dan dia ada 8 tahap. Tahap pertama CJ pertama, tahap kedua CJ kedua, dan tahap ketiga CJ ketiga equivalent to diploma, iaitu tahap 4. Tahap 4. Nah, advanced diploma tahap 5, dan tahap 6 iaitu degree, tahap 7 adalah masters, dan tahap 8 adalah PhD lah. Sampai ke ujung Dia boleh, dia laluan yang sama. Laluan yang sama. So kalau nak difahamkan TVET ni, maknanya kita sekarang ni ada lebih 1000 lebih NOS. NOS ni adalah National Standard Occupation. Yang maknanya ada 1000 lebih bidang yang ditawarkan di luar sana lah. Terdiri daripada kulineri, pemesenan, jahitan, otomotif dan lain-lain. Pelbagai bidang. Dia ada pelbagai bidang. So makna kata daripada sekolah ni, daripada awal ni depa memang diterapkan dengan praktikal lah. Betul. So makna kata bukan kita hanya belajar semata-mata teori. Macam contoh, kita pun ada belajar juga kemahiran kecil-kecil, kemahiran hidup. Betul. Contoh. Tapi kemahiran hidup ni dia lebih kepada kita belajar ni teori. Kita tak buat lah, kita buat lah mungkin tempat letak surat. Yang basic-basicnya tu. Tapi dengan TVET ni, depa akan diberi ilmu dan penekanan kira macam real situation waktu kerja lah nanti, tuan. Betul. TVET ni yang uniknya, dia adalah apa yang industri perlukan, itu yang diajar. So contoh maknanya industri sekarang gunakan AI untuk pengurusan pejabat, katakan. Dan college vocational, katakan di kolej-kolej vocational kerajaan ataupun kolej-kolej swasta juga gunakan apa yang industri perlukan. Jadi kita mungkin kemahiran yang kita perlukan, macam tuan kata, buat kotak-kotakan, itu diperlukan, tetapi kemahiran ini lebih kepada apa yang diperlukan oleh industri lah. Sebab apa? Kita boleh letakkan kita punya pelajar-pelajar ni seiring lah dengan keperluan industri. So tak ada lah macam contoh, dia belajar di universiti tapi benda tu dah outdated. Ataupun tidak lagi digunakan. Betul. Nampak saya dah faham dah ni sikit TVET ni macam mana ni. Kalau dulu tuan, saya mencelah sikit. Kalau dulu kita Malaysia ada isu besar lah. Kalau akademik ni tahun berapa saya tak pasti, kita lambatkan graduan IT. Dan kita memang lambatkan sebab masa tu semua orang kata IT teknologi lah apa semua. So semua orang Malaysia memang dipush untuk buat IT, dan setelah diorang habis belajar, IT yang diorang belajar tu obsolete dah tak boleh diguna pakai di industri yang sebenar. Tak relevan. Jadi ramai yang tidak bekerja lah. Kira tidak bekerja, dan kemudian kena cari kerja lain lah. Betul. Yang bukan dengan apa yang mereka belajar tu. Sebab menarik, sebab satu masa dulu, kenapa kita tak berapa tahu sebab TVET ni? Sebab ada satu stigma masyarakat yang satu masa dulu, kalau pergi sekolah vocational, pergi sekolah teknik ni tak berapa pandai. Yang ni bukan saya fitnah, tuan sendiri tahu. Sebab apa? Kita akan kata, budak-budak ni belajar tak erti ni, sebab itulah pergi belajar buat repair ni. Esok ni melingkup semua tu juga. Tapi bagi pandangan tuan sendiri, kerana penghasilan TVET ni, tuan sendiri boleh nampak kan. So apa beza dia yang kita boleh betulkan dengan stigma masyarakat ni? Betul. Kalau dulu, memang bukan dululah, sekarang pun masih ada segelintir yang mengatakan TVET ni untuk pilihan kedua, yang mana gagal, dan juga yang tak skor akademik. Tapi sebenarnya tidak. Sekarang ni TVET ni lebih cenderung kepada apa yang diperlukan industri, apa yang diperlukan oleh negara, dan ikut track record pun memang TVET ni lebih, boleh kata lebih peluang pekerjaan tu lebih pantas. Lebih pantas. Dan juga ada ramai daripada kalangan-kalangan graduan kita yang berjaya, tuan. Yang berjaya dari segi apa yang bidang yang diorang belajar. Jadi stigma itu memang kita faham. Kalau dulu 10 tahun dulu memang itulah cerita dia. Tapi sekarang ni kebanyakannya ada ramai pelajar-pelajar yang kita kenal skor A full SPM juga ambil TVET. Sebab apa? Sebab dia nampak, dan ibu bapa dia nampak, dia mendorongkan untuk terus masuk ke bidang TVET ni. Jadi rugilah kalau kita assume TVET ni hanya pilihan kedua. Rugi, dan juga macam mana kita nak bendung stigma ni, saya rasa melalui pendidikan dan awareness lah. Ibu bapa main peranan, guru-guru juga main peranan. Jadi kita perlu wawarkan cerita-cerita kejayaan antara semua graduan-graduan kita yang telah bergaji berpuluh ribu dan juga yang bekerja di luar negara.
melalui TVET. Betul, sebab kita tengok tuan, sebab bukan semua pelajar ni dia punya kelebihan dia di bidang akademik. Sebab daripada awal tu mungkin ada yang contoh pelajar-pelajar kita yang nakal sikit ke, tapi dia ada kelebihan, keberanian di bidang teknikal. So bila diasuh dari awal, diberi tempat dan latihan yang proper, yang betul, tak mustahil untuk orang-orang ni berjaya. Sebab dia diasuh, kalau sebab mentaliti kita satu masa dulu, kalau kita tak pandai pendidikan ni, kira jahanam dah lah hidup kita. Tapi saya sendiri, contoh, walaupun saya letak benda ni dekat saya sendiri, saya ada kawan-kawan saya yang dulu mengaji di sekolah vocational lah kata. Waktu saya habis di universiti ni, saya duduk tengah mencari kerja. Tanya susah lah sebab kita nak cari kerja ni banyak tempat. Tapi kawan-kawan saya yang sekolah vocational ni, mereka dah ada bisnes sendiri. Betul. Pada ketika tu, mereka dah buka bisnes repair aircon. Contoh, dia memang pergi servis di surau, di masjid. Waktu tu saya fikir macam, sekurang-kurangnya hampa ni waktu orang kami tengah duk nganga ni, hampa berjalan juga kerja hampa ni dengan bakat yang hampa belajar ni. Betul. So benda tu dapat digunakan tuan. Jadi hari ni kita tengok dah mungkin ada pelbagai banyak kos lagi yang dah ditambah. Mungkin di peringkat awal tu kos-kos yang bersifat awam, yang lebih dia tak begitu spesifik terhadap industrial punya bidang ke atau green technology punya bidang ke. Macam hari ni sendiri tuan boleh tuan kongsikan tak mungkin kos-kos apa yang TVET ni tawarkan? Betul. Okey, saya suka untuk mengatakan yang sekarang ni macam kita tengok tuan, tak sama macam 20-30 tahun yang dulu. Jadi sekarang ni kita boleh nampak pekerjaan pun berubah tuan. Banyak pekerjaan yang dulu semakin tak ada, semakin diganti oleh AI dan sebagainya lah. Tetapi sekarang ni disebabkan AI dan lain-lain, banyak pekerjaan-pekerjaan baru seperti AI analysis data, prompter dan lain-lain lah. Jadi untuk TVET kita sekarang ni pelbagai bidang kita ada, iaitu solar, pemasangan solar juga ada, untuk agro control drone, untuk agrofertigasi punya IT sistem, dan digital marketing, big data. So antara kos-kos sebab itu dia merupakan kos-kos terkini lah, yang memang kita gunakan dalam seharian ni. Contoh, dengan bakat-bakat yang ada ni pula, sekurang-kurangnya dia bukan saja dapat mampu menjadi seorang pekerja, dia juga dapat menjadi seorang usahawan. Betul. So apa, dia mengenali akan macam mana persekitaran ilmu dia ni. Jadi cukup menarik. Sebab apa, macam mana penerimaan. Kalau tuan tengok tu, macam tuan kata dulu kan, kita ada stigma masyarakat, dan itu ada di tempat yang kira melihat sendiri macam mana hari demi hari pelajar-pelajar kita ni ada yang berjaya, ada yang buat ni. Macam mana penerimaan ibu bapa tuan tengok dengan sekolah ke, lepas pada dia dah melihat dah, alamak, kita duk ingat depa dulu, tak ni kita tak ada kerja. Saya suka untuk ceritakan tentang kejayaan-kejayaan dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kejayaan dia banyaklah. Boleh, kalau di sini saya boleh ceritakan 3 kejayaan yang saya boleh highlight. Kejayaan yang pertama, pada mulanya dia ni seorang yang dibiarkan jugalah di area Sarawak, dan tidak bercampur sangat dengan orang, dan dia masuk di Kolej Teknologi Bestari, dan setelah itu diasah dan di-guide semua-semua. Pada mula dia nak bercakap pun susah lah. Dia nak bercakap susah. Tangan dia asyik pegang phone je. Memang main game je. Dia nak bercakap susah, kita tanya susah. Memang kalau kita tengok tu agak sukar lah. Jadi ibu bapa dia pun bagi tahu kepada kita, minta tolonglah bantu. Tapi alhamdulillah, hasil didikan dan juga TVET punya struktur, setelah didikan, sekarang dengan jayanya dia dah berjaya bergelar graduan diploma, dan juga telah bekerja di company IT. Dan ibu dia sering kali mesej kami cakap terima kasih banyak lah, terima kasih banyak. So kita very happy lah. Kita very happy membantu. Dapat tengok lihat bagaimana anak-anak ni sebenarnya boleh jika dia kena dengan benda yang dia minat. Kalau dia dah tak boleh pergi dekat akademik, kita bagi lagi, kita push lagi, jadi satu bebanan. Tetapi kalau dia betul orang yang minat kemahiran dan dia lebih cenderung kepada kemahiran, why not TVET? Why not TVET? Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita ada seorang warga India, dan dia masuk
ke college yang saya difahamkan umur 16 tahun. Okey. Umur 16 tahun dan sewaktu tu dia belum ambil SPM dan dia masuk 3 tahun tu dia ambil SPM dan dia juga buat rangkaian komputer. Dia ambil rangkaian komputer dan setelah 3 tahun tu dia keluar, sekarang dia buka company dia sendiri. Okey. Dia buka company dia sendiri dan dia sedang proses untuk menggajikan orang. Okey. Dan jadi dia bukan untuk mencari cari dana untuk diri sendiri, malah dia boleh menggajikan orang. Jadi cerita-cerita macam ni memang saya sukalah nak menyampaikan kan. Sebab kadang benda-benda ni tak sampai kepada ibu bapa kita. Betul. Jadi dia masih lagi ada rasa yang macam dengan jadi doktor saja anak aku akan jadi berjaya apa semua. Tak, sebab apa kadang-kala kalau kata kita ada stigma dan pemikiran macam tu, siapa yang nak buat kerja-kerja ni? Betul. Macam tuan kata tadi, macam segala benda-benda ni memerlukan ilmu dan juga orang kata apa, cara-cara khusus untuk mengendalikan tugas-tugas ni. Dia bukan boleh buka aircon tu suka-suka hati, cabut pipe tu buat. Dia mesti ada teknik dia, ada cara dia, dan benda ni pula perlu dibelajar. Kalau semua orang nak jadi orang yang kira atas paper online saja semata-mata, dan benda ni rasanya kita tak ada lah tenaga-tenaga mahir yang akan membantu kita ni. Betul. Dan contoh, takkan kita pula nak mengharapkan warga asing. Betul. Sebab benda ni macam tuan kata tadi, mereka bermula daripada sekolah dan kemudian membawa ke depan, mereka akan menjadi seorang belia. Belia ni esok-esok ni akan menjadi seorang pemimpin negara kita. Macam mana tuan melihat TVET ni sedikit sebanyak membantu dalam ekonomi dan juga perkembangan belia pada negara kita ni? Okey. Untuk makluman adik-adik semualah, negara kita Malaysia ni nak mengejar ke negara maju. Jadi bila kita nak kejar ke negara maju, kita punya target by 2030 kita ada 35% tenaga mahir. Tenaga mahir ni maknanya TVET skill workers lah. TVET skill workers. Jadi kita secara tidak langsung TVET ni sangat-sangat membantu negara globally untuk dari segi ekonomi dan juga pembangunan dia. Sebab kita nak achieve negara maju. Tak boleh achieve negara maju if tidak dapat 35% tenaga mahir lah. Sekarang ni kita dah 30.4. Melahirkan tenaga mahir lah. Betul, 30.4. Selain tu, diorang ni juga macam tadi boleh bekerja dan berkejaya hingga belas-belas ribu gaji, dan juga ada yang juga buka bisnes dan boleh menggajikan orang. So is benda yang bagus lah untuk global dan membantu Malaysia dan juga belia. Dan satu lagi, benda ni pula kitaran perniagaan ni juga akan berlaku secara tempatan. Sebab dia kan orang di tempat kita, lepas tu dia gajikan pula orang-orang tempat kita dengan kawan-kawan dia dan bekerja dengan sources yang berada di negara kita, dan benda tu mestilah memberi pulangan pada negara balik. Sebab itulah macam tuan kata tadi, sebagai indikator negara yang maju tu dia kena 35%. Betul. Kalau kita tak mampu melahirkan tenaga mahir ni, macam mana kita kata kita maju? Betul tak? Sebab makin lama kita duduk semua yang tak mahir saja, yang tak ada kerja saja kan, yang tahu sembang saja, tak boleh buat betul-betul. Sebab kita faham tenaga mahir ni sesuatu yang memang tak boleh bercakap semata-mata. Betul. Dia kena hands on. Kita kena tahu ni screwdriver ni nak pusing, yang ni ada elektrik ni, dia tak boleh teka-teka. Okey tuan, mungkin ada adik-adik kita kalau sana, bila dia dengar kita sembang ni, dia seronok, dia rasa macam nampak dah, yang ni lah aku, cara ni lah boleh pergi jadi mekanik ke apa kan. Kalau kata mereka berminat ni, seawal usia berapa mereka boleh menyertai TVET ni? Untuk makluman adik-adik semualah, sekarang ni kerajaan telah membenarkan umur 16 tahun dah boleh masuk TVET. Form 4 lah. Form 4. Jadi sebab tu kita banyak tengok sekarang pun KV College Vocational pun start daripada umur 16 tahun lah. Jadi umur 16 tahun, kalau kita nak tunggu macam aliran sekolah biasa, lepas dia habis 17 dia kena tunggu dan baru dia ambil diploma. Dan aliran TVET lebih pantas. Dia umur 16 dia dah ambil 3 tahun, dia dah graduate, dia boleh bekerja dan gaji lebih tinggi lah. Betul. Sebab itulah yang kita yang saya sendiri tengok. Sebab apa, contoh kita belajar diploma, satu kadang kita dapat kos yang kita tak mahu. Betul. Diploma kata memanglah SPM kita tu okey lah kata. Tapi kos kita tak mahu. Tapi disebabkan universiti, kita rasa tak apalah, pergi sajalah. Yang kawan kita ni memang minat repair kereta. Daripada dulu ni dia memang pandai lah, walaupun kawan-kawan ni tak reti apa, minta tolong dia repair. Lepas tu dia pergi belajar barang ni pula. Dia habis 3 tahun, dia buka bengkel dengan diploma.
Dia bukan mekanik kampung dah. Sebab satu masa dulu kita pandang dia macam kawan-kawan kita yang tahu repair. Tapi apabila dia ada diploma, benda ni dah mengesahkan ilmu yang dia tahu ni berada di satu paras yang valid lah. Betul. Jadi benda ni yang orang terlepas pandang tuan. Sebab orang rasa macam tak apalah, yang ni ada banyak lagi cara lain. Tapi kita tak sedar yang dengan kemahiran-kemahiran ni di masa hadapan. Macam tuan kata laluan, contoh kalau kita nak duduk dalam education line, sampai ke PhD ditawarkan dalam bidang TVET ni kan. Macam kalau kata depa budak-budak sekolah TVET ni, depa memang masuk belajar tu secara hostel ke atau ada harian ke atau macam mana? Kebanyakannya kolej-kolej yang di Malaysia ni harian lah. Harian dan juga mungkin yang tinggal jauh tu dia ada ready hostel. Sebab kalau kita tengok yang macam KV ni dia tak berada di bawah TVET ni. Sama maksudnya okey, KV ni dia lebih kepada macam asrama di sekolah lah kan. Betul. Sebab depa lebih muda. Betul. Jadi dari sinilah depa duduk yang kemudian tu baru ke kolej yang berikutnya. Okey contoh tuan, boleh tak tuan kongsikan dengan kita contoh badan-badan yang turut bersama untuk orang kata mempromosikan TVET ni ke, atau cara-cara yang digunakan macam tuan kata tadi. Antara salah satu cara yang kita gunakan ialah kita wawarkan lah di sosial media ke apa semua. Tapi inisiatif daripada pihak TVET sendiri untuk mungkin ada pergi sekolah-sekolah ke, pergi pusat-pusat belajar ke, macam mana? Untuk under FIMAC memang kita kekal turun juga ke sekolah-sekolah untuk makluman kepada pelajar-pelajar lah. Turun-turun ke sekolah, dan kita juga buat digital marketing dan lain-lain lah. Tapi paling berkesan melalui digital marketing lah. Sebab sekarang ni budak-budak sekarang semua umur 16 tahun pun dah ada TikTok account. Jadi dah ada TikTok account. Jadi dia tengok rakan-rakan dia tengah repair komputer dan lain-lain, itu pun menyumbang lah. Menyumbang ke keinginan dia. Repair phone pun boleh juga kan. Betul. So makna kata Lani dah ada peluang dah untuk belajar. Dia bukan saja boleh belajar kat YouTube semata-mata. Kadang-kadang kita kata kita boleh belajar di YouTube, cuma tak ada recognition lah kepada tahap mana kita reti, tahap mana kita boleh buat. Macam tuan sendiri, harapan tu adalah kalau tuan saya nak sentuh sikit tuan. Kalau dulu memang betul kita boleh belajar melalui YouTube dan lain-lain, dan ramai orang belajar. Dia memang mahir lah. Dan sekarang ni kerajaan punya inisiatif melalui TVET, dia tubuhkan PPT, iaitu pengetahuan pengalaman terdahulu. Dia ada pengalaman, dia boleh terus persijilkan. Contohlah kata dia memang orang jahit kampung lah. Dia dah menjahit dah 20 tahun. Dia lebih mahir daripada graduan fashion yang baru keluar. Sebab dia dah tahu mana lengkok-lengkok dia. Jadi dikatakan kalau graduan kalau dia dah mahir lebih daripada minimal requirement dia 5 tahun tak silap saya, dan dia boleh mohon sebagai PPT untuk dipersijilkan. Jadi dilepas dia dipersijilkan, dia exam satu hari, dia dipersijilkan, dia terus dapat sijil yang keluar jata negara daripada Kementerian Sumber Manusia, yang dia terus boleh maknanya gunakan untuk kerjaya dia, loan dan lain-lain lah. Jadi makna kata dia ibarat macam transfer kredit lebih kurang. So makna kata kita ada pengalaman. Betul. Dan kita boleh tukarkan dengan sijil. Ini menarik. Contoh sajalah kata dia memang seorang tukang welding yang paling power di kampung dia. Yang macam 30 tahun dah tutup mata pun boleh welding straight. So mana kata orang-orang pakcik-pakcik sebab brother-brother ni dia boleh pi untuk apply sijil ni. Betul. So lagilah dia boleh pi ke pekerjaan yang lebih tinggi. Dia boleh pi, tak semata-mata duduk dia. Menarik ni. Satu inisiatif barulah untuk baru tak baru dalam 5-6 tahun yang lepas. Maknanya kerajaan buat, sebab kerajaan kena pasti sebenarnya Malaysia ni ramai tenaga mahir tetapi tak dipersijilkan je. So dia dah 20 tahun kerja kerani, kerja kerani, dia dah buat surat dan lain-lain, minit mesyuarat dan memang kepakaran dia. Dia pakar. Kalau nak cakap dia dengan pelajar graduan degree pun, dia lebih pakar. Betul. Tapi tak ada sijil, jadi gaji dia rendah. Jadi disebabkan tu inisiatif tu kerajaan tubuhkanlah PPT. Ini bagi saya satu peluang dan inisiatif sangat bagus ya tuan. Sebab apa, kesian kadang kita tengok orang-orang yang dah lama dalam sesuatu bidang tapi tidak diberi pengiktirafan, tak diangkat, dan kadang direndah-rendahkan disebabkan dia hanya buat tenaga mahir, dia cuma anyam tikar. Buat tengok. Kalau boleh jadi tikar kan. So kita tak hargai bakat-bakat ni. Dan kalau macam apa yang tuan kata tu pula, ini antara salah satu cara kita boleh menaikkan kualiti orang-orang kita ni. Sebab bakat-bakat yang
terdahulu kan, yang macam bakat-bakat sebelum tok nenek punya cara semua tu, dia dah mahir, dia dah reti, dia dah kaji, tapi tak ada siapa hargai. Yang ni memang best. Jadi untuk anda kat luar sana, jangan lepaskan peluang ni. Betul. Boleh apply tuan? Boleh. Anda boleh apply. Kalau anda rasa, contoh, anda ada ilmu dengan cara ni, anda boleh berpeluang untuk berkongsi. Anda boleh berpeluang untuk berkongsi dengan orang-orang lain pula ilmu yang kita tahu. Okey tuan. Sebelum kita nak berehat, satu soalan. Macam-macam soalan anda kita tanya ni kan. Okey tuan, macam kata ada ke bantuan kewangan ke ataupun beasiswa ke? Contoh katalah saya ni pelajar yang kurang berkemampuan, tapi saya minat bahagian macam nak buat repair ni, tapi saya takutlah lagi kena bayar ke apa, saya mak tak ada duit kadang. Macam mana tuan? Betul. Sebenarnya kerajaan tubuhkan banyak inisiatif lah. Banyak inisiatif untuk membantu rakyat-rakyat B40 khususnya. Okay. Jadi kalau betul-betul dia fakir miskin, lembaga zakat setiap negeri juga ada tawarkan beasiswa lah. Okay. Jadi mana-mana kolej yang ada beasiswa lembaga zakat boleh dapat pelajaran daripada awal hingga akhir percuma. Percuma. Dan jika ibu bapa dia di tahap M40 dan ada juga pinjaman yang kerajaan sediakan, iaitu pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, iaitu short form dia PTPK lah, macam PTPKN, macam PTPKN tapi tabung kemahiran. Okey, tabung kemahiran. Tabung kemahiran. Yang mana tabung kemahiran ni dia kena bayar semula lepas pada dia grad je lah. Betul. Proses dia okey. Tapi 0% interest lah, syariah compliance. Nampak. Terus bagi tahu dah tu. So apa berdasarkan apa yang tuan kata ni tuan, peluang ni memang dah diberikan, memang disediakan. Jadi terpulanglah pada belia-belia kita ni untuk macam mana dia nak mencorakkan pilihan hidup dia di kemudian hari. Sebab apa? Macam-macam dah tuan kongsikan dengan kita untuk wujudkan kefahaman kita dan buang stigma kita tentang TVET ni. Dan kita berehat seketika dulu tuan, dan kita akan kembali lagi selepas ni dengan soalan-soalan yang lebih mencabar. Kita bincang podcast, berehat dahulu. Masanya telah tiba, pertikan bersemangat, capai cita murnimu, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda. Rakan muda, sampai masa dunia kita punya, rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari celik mata, terus bangun, aku terus melangkah, lari atau terbang, masa depan ku punya, yakin boleh. Ku mampu apa saja, yakin boleh. Demi cita negara, yakin boleh. Semangat percaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Ya, kita bertemu semula dalam Kita Bincang Podcast. Tersasul dah saya kan. Dan di studio masih lagi bersama dengan saya Tengku Ahmad Mujahid, ataupun nama panggilan dia Tuan Moja. Jangan salah, bukan Mojo Jojo. Jadi kita dah tanya dah dekat tuan kita tadi pelbagai soalan tentang TVET. Dan next yang kita nak tahu ni, dengar cerita lah tuan.
TVET ni pula dia bukan setakat di sekolah tu saja. Dia bukan setakat di kolej saja. Dia ada pertandingan. Ada pertandingan apa tak tahu yang kena-mengena dengan TVET ni. Tuan boleh cerita sikit tak pasal pertandingan ni? Okey, sebenarnya pertandingan yang melalui TVET ni banyak pertandingan dan saya nak sentuh melalui FIMAC dulu lah. Di bawah FIMAC juga kita tubuhkan tahun ni bahawa kita tubuhkan 9 buah bidang pertandingan, iaitu kita combinekan semua kolej-kolej di bawah FIMAC untuk bertanding dalam kulineri, otomotif, rangkaian komputer, pengurusan pejabat dan lain-lain bidang lah. Jadi kita combinekan diorang ni untuk pastikan diorang ni ready untuk pergi ke World Skill Malaysia World Skill Malaysia Belia, WSMB. Jadi kerajaan ada tubuh dua lah. Dan satu WSMB, World Skill Malaysia Belia, dan satu lagi untuk pengajar. Jadi kerajaan tubuhkan ni bukan sekadar bertanding di kolej-kolej saja. Later on dia akan bertanding di luar negara mewakili Malaysia. Dan untuk tahun ni alhamdulillah kita bertanding WSMB di Manila. Ya, di Manila. Macam kita ada apa antara kita punya pertandingan yang kita masuk ni lah? Ya, banyak. Ada otomotif, rangkaian komputer, fashion, kulineri, gunting rambut. Macam pencapaian kita macam mana tuan dalam competition ni? Adakah kita memberangsakan atau sekadar menyertai ke? Alhamdulillah, untuk competition yang telah kita masuk dalam beberapa tahun ni memang nampak sangat memberangsangkan lah. Dan Malaysia dari masa ke semasa kita always dapat tempat 1, 2, 3 tu memang ada lah. Antara yang kita pernah menang tuan? Antara yang kita pernah menang, tak silap saya kulineri yes, dan juga otomotif tak silap saya. Okey, so makna kata dekat situ yang kita boleh nampak lah yang TVET ni bukanlah semata-mata untuk kita belajar je, tapi dia ada juga cabaran-cabaran dia yang mana dia ada pertandingan, dia boleh juga pergi ke peringkat antarabangsa. Betul. Sebab macam tuan kata tadi ada satu pekerjaan yang melibatkan TVET ni, iaitu tentang orang yang mengajar ni. Yang ni saya menarik untuk tahu ni. Sebab apa? Apabila kita ada student TVET ni, kita akan tahu mestilah ada, dia macam sekolah, dia ada guru ataupun dia ada lecturer, dia ada tenaga pengajar. Dan tenaga pengajar ni rata-ratanya di sekolah-sekolah awam ni mai daripada maktab perguruan lah. Mai daripada maktab perguruan, lepas tu dah habis dah tu dia akan dipostingkan di sekolah-sekolah ni. Macam di TVET ni sendiri, tenaga-tenaga pengajar dia tuan memang mai daripada maktab perguruan ke atau ada badan khas untuk orang ni? Untuk TVET dia ada spesifik khas dia lah. Dia sama lebih kurang macam maktab perguruan. Tetapi dia dipanggil CIAS. CIAST lah. Dan di CIAS tu memang khusus untuk develop tenaga-tenaga pengajar dalam pelbagai bidang, tetapi dia fokuskan untuk dalam teknik pengajaran. Dan kita lihat yang paling besar CIAS di Shah Alam lah. Dan juga CIAS juga ada satelit CIAS di seluruh negeri. Dan di CIAS ni maknanya kalau maktab perguruan dia nak menjadi guru, dan CIAS ni dia akan keluarkan training lecturers, bakal lecturers kemahiran ni untuk ada TVET-I. Sekarang ni dipanggil TVET-I lah. Kalau dulu VTO, Vocational Training Officer. Sekarang ni TVET-I, TVET Instructor. Dan duration dia 9 bulan saja, 6 bulan di industri dan 3 bulan di CIAS. So 6 bulan di industri makna kata bekerja lah. Ya, betul. So 3 bulan yang pertama dia duduk di CIAS. Dia belajar macam mana nak buat modul, macam mana nak mengajar, macam mana nak tackle student yang agak lemah, ataupun macam mana nak uruskan pelajar yang perlukan perhatian yang lebih. Dan setelah itu dia ditempatkan di mana-mana kolej yang dia dipilih. Dia akan duduk internship di situ untuk mengajar selama 6 bulan. Dia duduk untuk mengajar selama 6 bulan. Daripada situlah kebiasaannya kolej-kolej ni, kalau TVET memang laku. Dia mengajar tu je, habis terus diserap kerja. Terus diserap kerja lah. Sebab apa? Macam kata tuan sendiri tengok kan, kalau kata untuk skim yang ditawarkan ni untuk mengajar TVET ni, ada tak benda ni menerima sambutan yang kira menggalakkan, ataupun
benda ni berada di peringkat yang orang masih lagi baru nak kenali, baru nak ketahui atau macam mana? Sebenarnya sambutan dia agak baik lah. Boleh kata setiap tahun tu tak silap saya ada beribu orang juga. Beribu orang juga yang turut serta, dan yang bestnya maknanya semuanya ditaja oleh kerajaan lah. So masuk SIAS tu percuma saja. Boleh apply bila dah ada SKM. Perlu syarat dia perlu ada SKM apa-apa bidang yang kita belajar. Contoh otomotif level 3, dah ada otomotif level 3, keluar tu kalau minat adik-adik cenderung untuk jadi pengajar, mohon apply SIAS, dan SIAS akan tengoklah kalau didapati kota tu ada dan diserap dan boleh jadi pengajar lah. Tapi memang garanti insya-Allah kalau graduan jadi lecturer TVET ni memang orang kata panas lah. Memang sentiasa hot selling. Sentiasa diperlukan. Lagi-lagi setelah TPM kita sekarang ni tengah promote TVET kan. Jadi memang dia sekarang memang pilihan orang ramai lah. Dia daripada pilihan kedua tadi jadi pilihan utama dah tu kan. Dan saya ada satu soalan. Sebab apa? Macam tuan kata tadi, untuk masuk ke sini kena ada sijil. Sijil tahap 3 tadi kan. Andai katalah orang ni dia tak ada sijil kemahiran tu, tapi dia ada pengalaman tadi. Pengalaman tadi yang 20 tahun tadi duk menjahit tadi tu. So katalah kakak ni dia ada pengalaman 20 tahun dan dia tukarkan dia punya pengalaman tadi dalam bentuk sijil tadi, dan dia nak apply untuk jadi pensyarah macam pendidik untuk TVET ni, kira boleh lah tuan? Boleh. Ramai kebanyakannya yang buat macam tu juga sebenarnya. Dan ramai yang ada daripada bidang akademik, dia ada masters juga, tapi dia mungkin tak ada pekerjaan yang sesuai, dan later on dia akan convertkan masters dia tu menjadi sijil kemahiran. Dia convertkan sijil kemahiran dan dia pergi ke SIAS, dan sekarang dia jadi lecturers. Yang ni cara saya boleh jadi lecturer lah kalau cara ni. Nampak gayanya tak? Sebab apa tuan? Mungkin kita nak bagi tahu kat belia-belia kita kat luar sana. Sebab mungkin belia-belia kita rasa kecil. Sebab kita nak bagi tahu kat anda tak perlu rasa kecil, anda tak perlu rasa hina, anda tak perlu rasa malu apabila kita ni contoh graduan TVET, kita tak graduan SBP ke universiti yang gemilang ke yang ulung ke. Sebab rezeki ni dia masuk bab rezeki ni tak kira lah kita berusaha untuk belajar di tempat yang terbaik, tapi rezeki ni tetap akan diberikan, memang Tuhan dah tulis. Jadi kita kena usaha dan buat yang terbaik sajalah. Dan menjadi seorang manusia itu tak kira lah kalau kata contoh, walaupun kita berilmu tapi tidak memberi manfaat, tidak memberi semula. Macam kita tahu dah pekerjaan TVET ni, dia tak mau memberi pun dia kena memberi. Betul? Contoh kerja dia memang repair. Kalau dia tak repair, dia tak dapatlah gaji. Jadi mau tak mau, dia kena memberi. Betul tak tuan? Secara tak langsungnya kita nampak benda tu. Jadi untuk anda-anda dekat luar sana, janganlah kita macam rasa takut nak hantar anak ni sampai pergi ke TVET ni, takut dia jadi apa-apa. Macam dulu kita ada mentaliti budak nakai. Betul. Bukan saja tak pandai dah sepasal dah. Budak nakai di sinilah yang akan belajar apa semua, merepek apa semua. Macam tuan dah sendiri cerita. Mentaliti orang kita ni memanglah macam tu, tapi berdasarkan bukti-bukti ni. Bukti-bukti ni. Macam student-student ni tuan, waktu dia masuk, mentaliti dia pun ni macam mana? Adakah dia tahu yang kita akan dapat pekerjaan, kita akan berjaya, jadi kita kena belajar sungguh-sungguh, ataupun kita main sajalah, kita bukan mau buat apa tak ni? Sebab laluan kerjaya dia tu dah memang ada. Tapi bagi dia, student-student yang masuk ni sendiri, takat mana waktu permulaan dia punya karakter atau dia nak belajar betul-betul ke atas, sehingga lepas pada tu dia nampak yang ni boleh jadi. Kebanyakannya saya share majoriti ni lah tuan. Majoriti yang kita hadapi di mana-mana college lah. Sebenarnya pada mulanya kebanyakan sekarang ni masuk dia masih dalam mentaliti yang tidak bersedia lah. Dia tidak bersedia dan dia tak nampak lagi mana hala tuju dia sebenarnya. Tetapi later on bila dia dah lalui latihan dan dia dah buka komputer, dia dah buka dah buat kimpalan dan lain-lain, dia sendiri rasa seronok dan dia rasa aku boleh buat lah sebenarnya benda ni. Sebenarnya ilmu ni memang aku boleh pergi dengan aku lah. Aku rasa aku boleh berjaya dalam industri ni, dan later on dia akan bersungguh-sungguh dan peluang kejayaan tu luas. Dengan TVET ni peluang kejayaan tu luas, alhamdulillah lah. Sebab apa macam kita tengok ada beberapa institusi pendidikan yang mana ramai kita punya student-student keciciran sebab tidak menghabiskan
Waktu tengah buat diploma ke, waktu tengah buat ni ke. Sebab apa? Ada kekalangan, pelbagai kekalangan. Macam di TVET sendiri, masalah ni berlaku ke ataupun disebabkan ini kan kerja teknikal dan memang ada sumber kewangan, jadi mereka bersungguh-sungguh untuk berada di jalan ni. Macam mana tuan? Betul, kebanyakannya sampai habis lah. Kebanyakan sampai habis sebab kebanyakan pelajar-pelajar yang lemah pun in the end dia sebenarnya lemah akademik, tetapi dia bila diletak di dalam kemahiran dia excel. Dia lebih berjaya daripada graduan-graduan akademik. So kebanyakan boleh kata 99% tu lulus dan mendapat pekerjaan. Itu dia. Yang tu kita nak dengar lega sikit tu sebab saat lagi kita takut belia-belia kita rasa macam, weh, ini sebenarnya kita nak cakap aktiviti tapi sana tak tahu fail tu tak ada apa-apa dah kena keluar dah, tak ada nak repair apa-apa kan. Sebenarnya ada. Lepas kita dengar daripada apa yang tuan kata, dia tetap terletak atas diri kita. Betul. Kalau sebab usaha yang dilakukan oleh kerajaan, oleh pihak TVET sendiri ni dah bagi kita peluang. So percuma pula tu. Yang cuma ni yang perlukan inisiatif, semangat dan usaha kita aja. Okey tuan, cukup cantik. Sebab apa? Hari ni kita tahu TVET dengan lebih dalam. Sebab saya duk ingat dulu TVET ni macam dia ni apa, tempat binatang sakit ke apa. Rupanya kita dah tahu dah TVET ni dia tenaga mahir yang menghasilkan tenaga mahir. Okey. Mungkin tuan ada nak kongsikan dengan belia-belia kita kat luar sana. Mungkin yang berminat. Ataupun dia rasa dia ada bakat. Tapi dia tak tahu nak buat macam mana. Tuan kongsikan sikit. Okey, khusus untuk adik-adik semua, kena ingatlah poin utama dia, TVET ni bukan pilihan kedua. Ia adalah pilihan utama dah sekarang. Dan ramai track record yang menunjukkan kejayaan dah betul-betul berjaya. Dan seperti saya sharekan dua kisah tadi, dan ada satu lagi kisah lah saya nak cerita. Seorang ni dia anak nelayan. Dan anak nelayan perempuan, tetapi setelah dia masuk TVET, dia buat kimpalan bawah air. Alhamdulillah sekarang ni dia punya gaji belas-belas ribu. Kimpalan bawah air? Kimpalan bawah air dan perempuan. So kalau kita nak kata stigma TVET tu adalah pilihan kedua, kita kata nak perempuan tak boleh buat kimpalan, semua tu tak betul. Tak betul. Track record tu ada. Jadi jangan takut dan jangan rasa rendah diri, kerana TVET ni sebenarnya adalah platform yang telah menyediakan pekerjaan, dan apa pekerjaan industri perlukan itu kita sediakan, insya-Allah. Itu dia adik-adik kat luar sana. Okey tuan, sebelum kita nak menghabiskan podcast kita hari ni, terima kasih kita ucapkan pada tuan di atas perkongsian yang cukup santai lah. Terima sebab kasih. kita nak berbahasa dengan lebih mudah supaya adik-adik kita, belia-belia kita kat luar sana, mak bapak terutamanya yang tengok ni baru terbuka minda dia. Selama ni aku duk tuduh bukan-bukan. Baru depa tahu kan. Okey tuan, harapan tuan untuk TVET ni di masa akan datang. Mungkin tuan ada harapan nak memperkembangkan lagi, memperbanyakkan lagi kos ke atau macam mana? Okey. Kalau nak sebut harapan TVET untuk Malaysia untuk Malaysia macam baru-baru ni FIMAC ada buat lawatan ke Chengdu, China. Chengdu, China, dan kita sangat mengkagumi lah TVET dia. Sebab kebanyakan semua TVET dia industri sangat-sangat turut bersama dan fully sponsored. Contoh macam BYD. Dia sponsor kereta, dia buka industri BYD di dalam College TVET. Dan untuk BYD punya technician kena masuk College TVET tu untuk di-train, baru dipilih untuk BYD. Jadi kalau standard dia tu dia nak tu. Kalau Malaysia dapat pergi ke arah itu, insya-Allah lagi dalam 10 tahun, dan insya-Allah saya nampak TVET one day nanti akan jadi antara yang terbaik lah dalam Malaysia, dalam dunia ni, insya-Allah lah. Okey tuan, itu dia, kita dah dengar dah yang mana negara kita bukan negara kita saja yang ada inisiatif ni, tapi juga negara-negara lain juga. Macam tuan kita tengok dekat China, macam kita tengok depa banyak melahirkan tenaga-tenaga mahir, akan tetapi dalam masa yang sama depa mengekalkan kualiti dan standard. Betul. Yang ni yang kita harapkan daripada kita punya industri-industri lain kat luar sana. Contoh, kita ada industri buat kereta kita sendiri. Kita ada industri buat mungkin kapal terbang. Mungkin kita tak ada kapal terbang kita sendiri lagi. Tapi dengan cara ni lah, apabila kita ada sponsor, kita ada bahan mentah supply, kita ada orang-orang profesional yang turut sama untuk support tim ni, untuk bantu tim ni, tak pelik kalau kita boleh menghasilkan kapal terbang kita
sendiri satu masa nanti. Betul. So benda ni lah sebab apa kita dah ada tenaga mahir ni, tapi kita nak bawa kualiti tenaga mahir ni di satu level atau tempat yang berbeza. Okey. Jadi kita rasa itu saja masa yang kita ada untuk hari ni. Terima kasih sekali lagi. Banyak kali dah terima kasih tuan. Terima kasih, apa? John. Ya, saya rasa seronok sebab hari ni saya tahu apa tu TVET. Sebab selama ni saya lalu di sekolah, di depan sekolah TVET ni sekolah apa ni. Nampak depa macam tak belajar sangat pun. Yalah nak tak belajar. Depa bukan duduk kelas, depa duduk bengkel. Jadi hari ni kita sama-sama tahu kita perlu buang dan ubah perspektif kita tentang TVET. Bukan lagi pilihan kedua, bukan lagi tempat orang yang bermasalah, bukan lagi tempat budak-budak nakal, budak-budak tak pandai, akan tetapi pemacu dan pemimpin masa depan negara. Kita Bincang Podcast berhenti dahulu. Kita jumpa di episod yang akan datang. Raja.